الحمد لله الرحيم التواب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب الملك العزيز الوهاب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المخصوص بأفضل الكتاب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya berpesan kepada diri saya dan juga kepada sidang Jumaat sekalian. Marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang diridai di dunia dan di akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka akan segera ingat kepada Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa mereka. Dan sememangnya tidak ada yang dapat mengampunkan dosa-dosa melainkan Allah. Dan mereka juga tidak meneruskan perbuatan keji yang telah mereka lakukan itu, sedang mereka mengetahui akan salah dan akibatnya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari Jumaat yang mulia ini, khatib ingin mengajak semua kaum muslimin untuk menghayati khutbah yang bertajuk Air Mata Taubat. Setiap insan yang lahir ke dunia ini bersih daripada sebarang dosa dan kekotoran. Sudahlah bersih dan suci daripada dosa, bayi yang lahir pula mendatangkan kesyukuran dan kegembiraan kepada orang di sekelilingnya. Namun, semakin meningkat usia, kita kadang-kala tergelincir daripada melakukan ketaatan dan ada ketika terjerumus dalam melakukan dosa. Apabila terjatuh ke lembah maksiat dan dosa, seruan untuk kembali bertaubat sentiasa terbuka kepada orang-orang yang beriman. Firman Allah Subhanahu wa taala menerusi surah An-Nur ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tubu ila Allahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Maksudnya, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu menjadi orang-orang yang berjaya. Sedar atau tidak, Allah Subhanahu wa taala seringkali memanggil kita hamba-Nya untuk terus kembali kepada jalan-Nya. Di dalam Al-Quran, kalimat taubat berasal daripada kalimah Arab taba yang membawa erti penyesalan dan kembali daripada perbuatan maksiat. Kalimah ini dalam pelbagai bentuk lafaz diulang sebut sebanyak 87 kali di dalam Al-Quran. Taubat dapat diartikan juga sebagai proses kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan dosa, menyesali perbuatan yang lalu
dan berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Ia melibatkan perubahan pada hati, tindakan dan niat yang ikhlas, serta dapat memenuhi atau memulangkan hak-hak manusia jika dosa tersebut melibatkan orang lain. Sidang Jumaat yang dikasihi Allah sekalian, taubat bukan sahaja dapat mengisafkan diri atas segala kesalahan dan dosa yang pernah dilakukan, malah taubat juga menjadikan kita dapat berazam agar terus beristiqamah dan menghindari perbuatan dosa dan maksiat yang sama ada masa akan datang. Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kalimah taubat dalam menyeru hamba-hambanya untuk kembali kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga menggunakan kalimah taubat dalam memberi keampunan kepada hamba-hambanya di dalam Al-Quran. Benarlah, sifat kasih dan belasnya Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi kasih makhluk sesama makhluk. Walau terjatuh ke lembah yang sama berkali-kali, tetap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa ada bagi insan yang melakukan dosa. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda idza i'tarafa bi dhanbihi thumma taba Allahu alaihi." Atau kama qala, maksudnya sesungguhnya hamba jika dia mengakui dosanya dan kemudian dia bertaubat, nescaya Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubatnya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Apakah yang menyebabkan hati kita keras untuk bertaubat, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita daripada air yang lemah sifatnya? Apakah yang menjadikan kita ego untuk bertaubat, sedangkan lahir kita tiada apa-apa dan disambut oleh manusia, kelak mati meninggalkan semuanya dan dibantu urus juga oleh manusia? Hakikat kejadian kita penuh kelemahan dan kekurangan. Maka sambutlah seruan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kembali bertaubat kepadanya. Sedarlah kita bahawa dunia yang kita diami hari ini tidak akan kekal lama. Jika kita ingin berubah dan tidak tahu caranya, maka mulakanlah dengan bertaubat. Jika pegangan agama semakin tersasar dan anak-anak semakin sukar dibentuk, muhasabahlah semula dengan bertaubat. Jadikan taubat sebagai satu permulaan semula atas segala perkara yang berlaku, kerana dialah Allah yang memegang segala hati manusia dan jiwa manusia, dan dialah Allah yang akan kembali membimbing diri kita dalam setiap perkara. Kaum muslimin yang dikasihi Allah sekalian, di penghujung tahun ini, marilah sama-sama kita mensyukuri nikmat Allah dan menginsafi kelemahan akibat dosa-dosa kita. Ambillah iktibar atas segala peringatan dan musibah yang berlaku di sekeliling kita sepanjang keberlangsungan kehidupan dengan memperbanyakkan ketaatan dan memperbaharui taubat pada setiap masa. Sedarilah, taubat bukan semata-mata pada waktu yang tertentu dan sempena hari tertentu, namun perlu sentiasa dituturkan di lisan dan disematkan melalui perbuatan. Ambillah pedoman daripada nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya, "Wahai anakku, janganlah engkau menunda untuk bertaubat, kerana kematian ada ketikanya datang tiba-tiba dan tidak ada sebarang isyarat." Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebut di dalam kitab Riyadhus Salihin, kaedah untuk bertaubat itu mestilah menepati syarat-syarat yang berikut. Yang pertama, menjauhi dan meninggalkan maksiat. Yang kedua, menyesali maksiat yang telah dilakukan. Ketiga, berazam dan bertekad untuk tidak mengulangi maksiat tersebut selama-lamanya. Keempat, jika berkait dengan hak manusia yang lain, hendaklah meminta agar dibebaskan daripada hak orang yang dizaliminya. Jika berbentuk harta benda atau sejenisnya, maka perlulah dikembalikan kepada orang yang diambil hartanya. Jika dalam bentuk tuduhan palsu atau seumpamanya,
hendaklah dipulihkan namanya atau meminta maaf kepadanya. Jika ianya berbentuk ghibah, yakni bercakap tentang keburukan orang lain, maka perlulah minta dihalalkan. Ya Allah, Engkau menyuruh kami berterusan untuk kembali bertaubat. Ampunkanlah kami kerana jarang membaca kalam-Mu untuk menyahut seruan-Mu, Ya Allah. Engkau berikan kami kesihatan, namun jarang kami membalas semula dengan ketaatan. Engkau berikan kami pendengaran, dan seringkali kami mendengar seruan azan, namun seruan-Mu itu sering kami remehkan dan abaikan. Engkau kurniakan kami penglihatan, namun ada ketika kami memandang kepada yang haram dan gagal menundukkan pandangan. Ya Allah, Engkau kurniakan kami anak-anak, pasangan dan harta, namun kami hanyut dalam kenikmatan tersebut sehingga peringatan azab-Mu kami abaikan. Ya Allah, terkadang kami terlupa ajal boleh menerpa pada bila-bila masa, namun taubat kepadamu seringkali kami tunda. Wahai kaum muslimin rahimahullah, janganlah kita berputus asa dengan rahmat Allah. Tidak pernah dianggap terlambat untuk bertaubat selagi hayat masih dikandung badan. Ingatlah, walau dosa sudah berbukit, rahmat Allah tetap melangit. Usah menunda untuk bertaubat, kerana mati tidak terlambat walau sesaat. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa huwal ladzi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Maksudnya Allah berfirman, dan Dialah Tuhan yang menerima taubat daripada hamba-hambanya yang bertaubat, serta memaafkan kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan, dan Dialah Allah mengetahui apa yang kamu semua lakukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين.